Tanya isteri saya kes tu. Tapi kuasa Allah, kan saya kena charge kan, bat di 200 kan. Kes tu tak berjalan selama 3 tahun sebab tak ada bukti. Nak jalan apa benda? Sampaikan saya dipaksa untuk mengaku salah. Saya pernah sampai fed up, saya dah bosan kan, saya kata lah, kasih kena panggil Panglima kan, apa ni, kena masuk perbicaraan Panglima. Waktu tu Panglima tahun 2015. Bayang 2012 kejadian dan saya kena cas. 2015 baru saya kena tu dipanggil untuk selesaikan kes tu lah. Saya menghadap Panglima tu. Anda tahu Panglima tu siapa? Seorang jeneral yang kena buang dan dimalukan satu Malaysia. Ada seorang jeneral baru-baru tu yang kena buang daripada tentera atas sebab rasuah dan nama dia dimalukan satu Malaysia. 3 bintang, Lieutenant General. Saya mengaku, saya malah cakap, saya cakap dah, kata Datuk, saya tak salah benda ni. Lah Fitri, kau mengaku dah salah, kau mengaku dah salah. Yalah, saya mengaku lah. Dan saya malah sebab dah 3 tahun dah kena bertangguh, saya terima lah. Dah orang nak bagi, saya bagilah. Dia jatuhkan hukuman pada saya yang dia tahu bahawa saya tak salah, tapi dia jatuhkan hukuman ialah lost seniority 6 bulan. Lost seniority, tanya tentera, hilang kekananan. Hilang kekananan. Seniority saya hilang. Lost seniority. Itu memang mengaibkan saya. Sangat mengaibkan saya. Tak apa, saya senyum lagi. Tapi nak kata kuasa Allah, lepas dia sign, dia bagi hukuman kan, dia sign. Dan general tu dah bagi hukuman ke saya, dia sign. Dia sign dia tu, dia hantar ke Mindef. Sampai dekat Mindef, kat Kementerian Pertahanan, benda tu hilang. Cari dalam mana-mana file pun tak ada, hilang. Jadi bila buka file saya, tak ada, hilang. Tebal tu file kes, hilang. Tu saya tunjuk ajaib tak ajaibnya apabila kita mengamalkan dengan sungguh-sungguh, apabila kita kena anaya. Sebab itulah janganlah kita anaya orang. Apa jadi pun janganlah kita anaya orang. Kita jahat, biarlah kita jahat. Jahat yang dosa untuk diri sendiri. Jangan jahat ataupun dosa melibatkan orang lain. Masalah. Itu pengajaran besar saya tu. Bayang teruk tak teruk saya kena. Kalau saya sebut cerita ni kat askar-askar tengah tengah, dia orang pun terkedu waktu tengok saya kena. Kan? Saya kena relax, tak apa lah buat macam mana. Tuan share amalan tu saya dah bagi dah. Dekat VTT saya tu ada tu. Itulah ayat laqad ja'akum tu, ayat Taubah, ayat surah Taubah 128-129. Amalkanlah. Dengar terjemahan dia. Sebelum amalkan tu, baca dulu terjemahan dia, faham betul-betul bahawa ayat ni adalah ayat penyerahan diri. Ada orang panggil ayat ulu balang, ada orang panggil ayat penggerak, ada orang tak nak, ada apa pun boleh. Tapi baca betul-betul ayat tu, buat dia sebagai ayat penyerahan diri, ayat tawakal lah kata orang. Dalam tu pun ada tawakal. Berapa kali time kena amal? Amallah setiap hari sekurang-kurangnya sekali. Buatlah sekali pun tak apa. Lepas solat tu buatlah. Kan? Kalau payah sangat, zikir. Ni nampak ni isteri saya komen, ada hikmahnya. Apa ni? Ada hikmahnya. Kalau tak nanti jadi panglima kena maki dengan askar-askar pula. Betul juga. Anak bini masuk komen tak dah. Aduh, abang kat pejabat lagi nak buat kerja. Sekarang pergi mana jeneral tu tak masih hidup ke? Saya tak tahu. Saya tak ambil tahu. Dia ingat betul lah, bila kita dah serah ke Allah, kita jangan ambil tahulah apa yang berlaku pada orang tu. Tiba-tiba kita akan dengar cerita je. Jangan ambil tahu. Jangan kita merisik-risik, apa jadi kat dia tu? Apa jadi? Jangan. Anda buat macam tu je, anda sudah ambil tugas Tuhan.